Apa tu denggi? Dan apa beza dengan lepto, kecil tikus? Denggi ni daripada nyamuk lah. Dan kecil tikus ni ataupun leptospirosis ni biasanya, bukan biasa, memang daripada tikus. Kecil tikus. Okey. Denggi biasanya pesakit yang datang adalah pesakit yang demam. Begitu juga dengan kecil tikus. Tetapi biasanya denggi ataupun kecil tikus dapat kita identify daripada sejarah perjalanan penyakit itu sendiri. Okey, biasanya denggi datang daripada dengue prone area, iaitu duduk di dalam hutan, semak samu penuh dengan nyamuk. Itu kita klasifikasikan sebagai penyakit denggi. Okey, biasanya 60% 70% daripada history taking. Lepas tu yang kedua, kalaulah mereka itu demam, pesakit itu demam, tapi dia datang daripada bau lepas mandi sungai, bau lepas mandi kolam dan bau lepas mandi perigi, kita identify dan kita katakan mungkin kemungkinan dia leptospirosis. Jadi nak tahu info lebih banyak pasal denggi dan lepto, kecil tikus, boleh follow page kami.